Tadi soalan kau macam mana aku start kan. So ini kita bawa ke belakang ya. Selepas aku kerja Kita bawa hotel belakang lagi semua, ya. kan. So, aku dulu penari break dance. Kau jangan muka tahi macam gitu. Aku tak tahu nak asal sebut nama kau nak bahan. Aku punya break dance kau nak bahan. Habis kau ingat aku kerja apa? Aku nak percaya Baby susah. Logi. Ha? Aku nak percaya susah lah. Breakdance tu berbayar ke tak? Berbayar lah gila. Aku profesional. Ha? Oh ya. Aku profesional gila. Ha? Kau boleh head Lah spin. gampang. Kau jangan gelak bodoh. Head spin semua boleh? Head spin semua boleh lah. La ilaha illallah. Form tu? Ha? Buat ad track? Ha? Kaki atas pusing-pusing semua. Kau jangan gelak Walaupun kau videographer aku tak nampak. Betul gila. Aku memang betul break dance lah. Aku daripada break dance aku kenal Hafiz Shuaib. Aku kawan dengan dia. Sebab aku selalu backup artis. Oh, okay. Bila tim nyanyi kita orang break dance belakang. Macam tu kan. So aku selalu girok tu. Aku bukannya yang cikai-cikai tepi jalan Mat. Kita profesional. Tapi ikut show semua. So aku fokus pada tu lah. Berapa gaji kau time tu? Aku sebulan boleh dapat 8-7 ribu. Masa aku umur 17 tahun 18 tahun. Ui, banyak gila waktu tu. Profesional. Aku profesional. 8-7 ribu? Kalau aku kat tepi jalan, aku mungkin dapat sebulan 200 setengah. Betul? Daripada orang letak 10 sen 20 sen je. 20 sen. Tapi bermulanya aku dari situ gak. Okay, kita patah balik belakang sikit. Okay. Kalau kat banquet tu berapa gaji kau? Lepas kau jadi professional dancer? Selepas aku jadi lepas tu aku stop lah professional dancer. Aku stop sebab aku belakang aku injured tau. Serius? Kau jangan gelak kan. Betul doh. Umur apa masa tu? Umur apa? Umur aku time tu dah 21 22 yang tu lah. So injured. So bila injured aku meniaga dekat Danau Kota Uptown. Mega apa duk? Aku nak jual baju. Oh memang daripada awal lah. Kau live kau memang tak ada live yang jenis melepak dengan member. Tak ada. Tak ada. Aku Memang daripada start umur 15 tahun dah start kerja, cari duit. cari duit. Aku memang cari duit punya orang tu. So umur aku 20 21 tu aku dah ada kedai dekat Uptown Danau Kota tu. Kedai aku sendiri. Umur 21? Umur 1. So aku ambil barang dekat Tanah Abang Indon. So seminggu 2 kali aku pergi Indon. Barang apa? Baju. Ambil kat sana RM3. Aku jual kat Uptown Danau Kota RM25. Ambil kat Indon. So setiap minggu 2 kali aku pergi. Umur 21 kau dah travel macam tu untuk So, aku pergi satu hari je. Pagi aku pergi naik flight pukul 6 pagi. Sampai sana pukul 9, 10 pagi kan. Beli barang. Hantar dekat shipping. Malam balik lah. Padu tu. Padu. Sebab aku umur 21 tu aku tengah main Dota lagi. Pergi CC main Dota. Lepas tu kena pau. Semua. Lepas tu rembat toxic basikal tu. Yang nat. Basikal lah. Muka-muka kau lah. Aduh. Macam tu lah. Danau Kota. Berapa lama kau berniaga tu? 2 tahun kan? Sampai 2-3 tahun lah. 2 tahun. 2-3 tahun lah. Sebab kau cakap 23 tahun kau start buat video. So aku start video tu bila aku start kerja kat Zoo Negara. Oh ya, itu aku tahu. Aku kerja kat Zoo Negara. Kau dah sebagai driver tram, driver bus mini Mat. Start tu. Betul. Start tu aku start buat video. Okay, kenapa kau nak buat video? Tahu lah, aku memang kadang-kadang kalau kau tengok movie kan, aku suka tengok movie. Lepas tu aku imagine tau. Apa jalan cerita dia macam gini? Apa jalan cerita macam gini? So lama-lama tu aku cuba nak realisasikan kita punya imaginasi kan. So aku try lah buat. Aku belajar lah shot dekat YouTube. Macam mana shot sketsa macam gini. Sini macam mana nak main komedi, slapstick apa, sarkastik apa kan. Aku umur tu. Kau terinfluence dengan apa bila kau nak buat video? Satu aku boleh cakap imajinasi. Macam masuk aku waktu kau nak buat video tu kau nampak macam sekarang kan. Aku nampak Ali Fifan tengah buat video. Aku nampak Isi buat video. Aku pun nak buat video lah. Time tu kau ada tak satu figura yang kau macam aku nak buat ni? Ke daripada imajinasi kau je yang kau cakap? Aku tengok, aku minat Stephen Chow tu. Aku cakap aku minat Stephen Chow pun harun-harun dalam ni semua gelak. Buat tu orang ni. Aku tendang lagi balik, aku tendang seorang kat belakang. Inspirasi. Tak ada. Time sama aku tak ada orang buat video. Aku suka tengok iklan-iklan Thailand. Kau jangan gelak dah gampang. Aku sembang dengan kau ni. Aku tak tipu gila. Okay. Aku tak tipu dah Mat. Aku selalu tengok iklan-iklan Thailand. Okay. Stephen Chow memang pelakon. Tapi dulu kan dia duduk Thailand.
Itu movie. Yang influence kau. Oh, yang bagi dorongan untuk aku. Yelah, contoh macam aku sekarang ni, aku tak ada apa. Okay. Ya. Kau faham tak? Macam ni, macam aku ni sekarang ni tak ada apa-apa tau. Aku ni budak umur 21. Okey. Bodoh-bodoh longoi-longoi Jangan gini. marah. Okay. Cakap apa tu? Ya jenis longoi tak tahu apa aku nak buat ni. Aku kerja seluruh negara, aku tak tahu nak buat apa ni. Lalu kan, balik aku tengok Isi Sab buat video. Isi Sab buat video. Okay, aku pun nak jadi macam Isi Sab. Aku nak try buat video kat seluruh negara. Macam tu. Itulah aku cakap, aku tengok iklan-iklan Thailand gampang. Kan aku dah ulang tadi, aku tengok iklan-iklan Thailand. Kan seminit 2 minit iklan dia. Kan kreatif tu. Ya, tapi jadi mana aku nak datangnya buat macam tu. Mana datangnya si pencau? Bila masa aku sebut Stephen Chow? Aku dah sebut Stephen Chow ke? Kau salah dengar aku cakap Chow Ketiao kan? Okay, aku selalu Tak, tengok. maksud dia movie Stephen Chow tu kan dia komedi. Aku minat komedi macam Okay, gitu. faham. So, dia terinspirasi daripada kau tengok iklan-iklan Thailand lah. Jangan Thailand lah. Iklan Thailand kau tengok kat mana? MySpace? Dekat YouTube lah. YouTube lah. Zaman tu dah ada YouTube. Yelah, memang ada YouTube. Aku search Thailand commercial. Takkan kau tiba-tiba kau search Thailand commercial? Apa kepada kau ni pelik sial. Tak pernah terfikir kalau aku seorang yang orang normal, aku masuk YouTube. Aku masuk YouTube Thailand commercial, funny commercial Thailand. Tak, kau dengar sini aku nak cerita. Kau cerita apa babi? Tak, zaman tu. Bodoh lah. Pelik sial. Masuk Kan YouTube zaman BBM. Ha? Zaman BBM kan BlackBerry. Orang share. Share video. Kawan kau memang tak share, kawan-kawan aku share. Mana dia? Kat Facebook. Betul. Aku tengok kat Facebook. Kat Facebook. Barulah boleh ngam, boleh klik. Facebook, MySpace. Kau search kat YouTube bodoh sial. Menangis aku babi. Aduh. Mana tu kau? Aku tak percaya, Bin. Abi ni kamu tak percaya. Ha. Ya, betul. Tak, kadang ada lalu kat Facebook. Facebook, MySpace, betul tak? Kau nak tahu satu benda tak? Apa? Waktu tu Facebook baru je ada. Gambar. Gambar dia. Friendster, MySpace. MySpace ada. Mana ada Facebook pula ada ni. MySpace. Okay, salah lagi mampus lah kau. Okay. Dia teruk. Dia yang buat aku jadi teruk. Ni, gampang ni. Mana ada kau yang cerita betul. Keluar ingus. Okay lah, tak apalah, biarlah. Kau buat video, first video kau apa, Ki? Aku first video aku tak ingat lah. Lama lah. Tapi Takkanlah kau tak ingat satu core memories kau tu. Itu satu benda yang memories yang kau tak boleh lupa. Satu video kau, dah first video 11 kau. tahun gila. Aku banyak video yang first. Kau tahu. Kau jangan gelak. Kau tahu video aku yang ke-5, ke-6 baru aku post. Kiwak tu ni. Banyak video first, Yud. Macam mana masuk akal banyak video first? Video aku yang ke-6 baru aku post. Okay, kau edit dia. Kau Tak, edit yang tu pakai first, apa? yang kedua, yang ketiga buat saja tak edit kan. Aku tak post lah. Video yang ke-6 baru aku post. Betul bro, kau jangan gelak tu. Aku nak tanya kau lagi. Ha. Masa first video kau tu, kau edit pakai apa? CapCut. Dekat tak ada lagi time tu.
Masuk edit pakai apa? Viva Video nama dia. Nama tu Viva Video. Okay, itu make sense. Kau jangan gelak Mat. Betul Mat aku cerita ni. Okay. Sialah korang ni. Dengar lah ni betul? Okay, video ke-6 kau baru post. Kenapa video first tu kau tak post? Ya kadang-kadang kau try buat. Apa? Apa benda? Tak jumpa Viva Video tu. Bukan betul. Kau ni. Okay, kenapa aku post yang ke-6? Sebab yang first kita try. Kali kedua, kali ketiga. Kadang kita rasa macam, ni tak kelakar ni kan. So, aku tak post lah. Aku post yang betul-betul kelakar. Okay, konten apa tu? Yang kelakar, yang kau rasa kelakar tu? Aku post yang... Kau main dengan teddy bear kat dalam zoo negara ke? Bukan. Aku buat video tutup kipas. Itu yang first. Aku suruh member aku, tolong tutup kipas. Member aku suruh aku, tolong tutup kipas. Lepas tu aku tutup pakai kain. Pakai kain kan. Kau sikit lagi kau gelak, aku jack kaki kau. Serius. Itu macam short je, itu bukan video. Itu video aku dulu short macam tu lah. Kau post kat mana? Aku buat 7 saat, 5 saat tu zaman-zaman Vine dulu. Vine? Zaman-zaman Vine dulu. Aku Bermakna kau bermula daripada Vine dulu lah. Vine dulu lah. Okay. Aku yakin aku sekarang ni tengah imagine YouTube. Aku pada Vine dulu. Okay, So aku post kat Instagram. So naik follower, naik. Macam tu lah. Naik daripada Vine. Jezu tu. Aku Jezu gaji 800. Tapi aku boleh buat income aku dekat setengah daripada 100,000. Berapa? Bukan setengah daripada 100,000. 50,000 lah. 50,000, 40,000 kan. Aku boleh buat income. Tapi aku je Rizu. Sampailah minat. Tak tahu. Aku tak rasa macam okay yang ni boleh buat duit yang lama. Katilah aku nak pandang kau. Tapi aku fikir macam kerja is kerja lah. Dan ni side income lah. Part time. So aku kerja kat Zoo sampailah bos aku suruh berhenti. Asal? Bos aku suruh berhenti lah. Semua orang nak naik bas aku. Kau faham tak? Aku time tu dah orang dah kenal, orang tak kenal. Semua nak naik dengan Zuki, nak naik dengan Zuki. Tolong Ki. Orang ambil gambar. Kali ni betul-betul. Sumpah lah. Betul lah. Bos kau suruh berhenti. Bos aku suruh berhenti. Bos aku Abang Hajib nama dia. Kalau Abang Hajib tengok ni, aku nak. Abang Hajib dia kata, aku rasa dia kata kau boleh pergi jauh ni dengan apa yang kau buat ni. Aku rasa kau berhenti. Aku yakin lah kau boleh pergi jauh. So aku berhenti lah. So time tu income kau 50,000 lah sebulan? Tak ada sampai 50,000, dia macam 30, 40 lebih lah. Sebab kau tahu, aku buat review, orang bayar aku 2,000, 3,000 satu. Satu bulan tu aku sampai buat 40 video. Aku collect hari-hari. Hari-hari collect Mat. Time tengah prime. Banyak siut. Banyak. Macam-macam produk tu. Minyak Kau ingat gamat. tak first job kau apa? First job aku ingat. First job aku harga RM200 dan aku yang merayu orang tu untuk ambil. Betul. Nama produk tu Silky Girl. Dia Silky apa benda tak nama dia? Silky Girl lu brand besar siut. Bukan. Apa benda? Silky Girl tu brand besar kan? Dia satu krim yang sapu kat perut nanti boleh kurus. Ada macam ajaib. Dia macam yang terletak dekat tank kereta jimat minyak. Macam tu. Okay. Dia macam tu lah. Aku nak tanya kau. Aku merayu kat dia. Kau buat video macam mana? Itu. Okay, dia je macam ni. Aku approach kat member aku aku boleh buat video produk aku cakap kan. Aku promote produk kau. Dengan video-video macam aku buat ni aku promote. Semua tak nak. Tak nak nanti jatuh lah aku punya produk apa semua. Tak nak. Aku kira 18 orang. Yang ke-19 adalah akak tu. Mana kau jumpa akak tu? Akak tu aku PM dia. Aku tahu iklan dia keluar kat Facebook kan. Saya meniaga ni, aku PM dia. Kak bagi saya promote. Akak bayar saya 200 je. Untuk saya 100. Partner aku Jamal 100. Lepas akak post produk saya buat video. Yep. Tadi bukan dia kata 800 ke? 100, 200. 200 Okay, 200. So itu sebelum naik harga. Faham tak? So akak tu hantar barang. So aku fikirlah okay, the first client aku nak kena buat video dia yang clear. So aku pergi cari lah member aku yang ada iPhone 6 time tu. iPhone 6. So ada member aku seorang ni nama dia Dayah. Dia member kepada Jamal lah. Pergi rumah dia malam tengah hujan naik motor dengan Jamal kan. Dia punya handphone dia shoot video dia. So aku buat video lah. Aku pun kalau nak terangkan storyline dia mungkin panjang lah. Tapi aku buat video lah kat rumah dia tu. Lepas tu aku bagi akak tu. Video macam mana?
Video Kau sapu minyak benda claim tu dekat perut Jamal ke apa? lebih kurang. Macam tu lah. Video sketsa kelakar-kelakar. Okay, faham. So aku post. Sebelum aku tunjuk akak tu, Kak saya post Kak cakap post lah. Lepas tu akak tu pun dah transfer 200 sama semua. Aku pun post sebelum aku tidur. Malam tu aku post. Lepas besok yang kerja. Besok yang kerja ni kerja Zoo. Time tu kerja Zoo lagi. Yalah. Tu aku post. Aku bangun besok tu dah 1 juta lebih lah. Akak tu tunggu PM key bagi nombor akaun, akak transfer lagi 500. Ya. So jadi 700 lah. Akak transfer, dia kata memang sale dia melonjak gila-gila. So start pada tu aku dah tahu dah amount. Okay, kalau akak ni willing to spend 700 untuk aku, so the next is aku up 800. Second video 800. So bila second video 800, aku tengok ramai yang nak 800, aku up jadi 1000. Third video 1000. Video keempat 1,500. Sampai dah 3,000 dan aku stop harga tu 3,000. Sampai dah sekarang lain lah. Sekarang kalau kau nak aku, kau kena pergi minta dana kat kerajaan. Macam tu. minta kan? Macam tu. Aku mahal sampai aku pernah letak video aku sampai 70,000, 60,000. Ada orang bayar? Ada tu. Ada. Okay, paling besar Ki. Fagar closing kan. Tapi Mamat first video dia berapa Mat? 300 Mat. Sekarang 300 time tu tak, first video dia 300. Kau tahu siapa dia punya klien? Apa? Hijabster Hub. Hijabster Hub. Lepas tu okay, dia punya view berjuta. Hijabster Hub tak ada pun nak PM dia minta nombor kau lah. Kau tak pandai.